Betul, ada berapa minit lagi boleh? Dia dah banyak hari, 2 hari boleh. Tu dia. Bagi pulang naik balik ke dunia 2 hari. Yang tu bolehlah dia nak buat apa-apa, nak bersedekah ke, kan? Ataupun pergi jumpa minta maaf sebagai minta halal itu ini. Tapi mula sekali tu apa dia? Solat. Kan? Sedekah pula, sedekah apabila waktu malaikat maut nak cabut nyawa dia, dia minta tangguh. Kan? Kematian tu untuk dia nak bersedekah. Ni kadang-kadang ada ustaz-ustazah kita dia agak tersasul. Dia kata apa, kalau dapat peluang kedua, mangkit-mangkit daripada kubur dia, pijak-pijak dunia, dia akan pergi sedekah dulu. Bukan sedekah dulu, solat dulu. Kalau sedekah, minta tangguh umur untuk dia nak sedekah. Baik, maknanya kat situ, okay, dengan mati tu, sebelum mati dengan selepas mati, ambil kat situ betapa pentingnya solat dan sedekah.